Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka demi Liga kita. Berita terkini. Perlawanan kempen kelayakan Piala Asia 2027 antara Malaysia dan Nepal yang dijadualkan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada Selasa dipercayai tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada ekor Harimau Malaya. Berdasarkan tinjauan terkini, jumlah jualan tiket masih belum mencapai 3,000 keping terjual dengan kebanyakan penyokong menunjukkan kurang minat untuk hadir memberi sokongan. Antara punca utama yang dikenal pasti adalah harga tiket terlalu mahal, lokasi stadium yang jauh dari kebanyakan penyokong dan keadaan banjir yang melanda beberapa kawasan di Johor. Menurut para penyokong, harga tiket sebanyak RM40 untuk golongan dewasa dianggap membebankan, terutamanya menjelang musim perayaan Aidilfitri. Ramai yang berpendapat perlawanan tersebut lebih berbaloi jika diadakan di lokasi yang lebih strategik, iaitu di gelanggang keramat Harimau Malaya, Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Bagi kanak-kanak, tiket dijual pada harga RM5, namun harga tersebut dilihat tidak cukup menarik perhatian lebih ramai keluarga untuk hadir menyaksikan perlawanan. Selain itu, kejadian banjir yang melanda beberapa kawasan di Johor juga menjadi faktor utama mengapa ramai penyokong terpaksa melupakan niat mereka untuk hadir ke perlawanan tersebut. Beberapa penyokong turut meluahkan rasa kecewa dan berharap agar harga tiket diturunkan harganya lagi supaya lebih ramai penyokong yang tidak berkemampuan dapat hadir menyaksikan perlawanan tersebut. Antara keluhan penyokong berbunyi begini, dekat Johor ramai yang terjejas banjir, jadi jangan expect stadium penuh. Yang luar dari Johor pula mungkin boleh bantu beri sokongan, kata Rauf Haji Zahari. Kami orang Johor, kami akui tiket RM RM40 terlalu mahal. Kena pula dekat-dekat nak raya, duit nak pakai banyak, jadi perlu jimat. Kami perlukan tiket bersubsidi, barulah kami mampu, kata Muhammad Afiq Daniel. Orang nak raya, harga tiket pula cekik darah. Memang tiadanya nak datang serbu ramai-ramai. Orang sibuk nak balik raya, kata Bruce Kuali. Cuba turunkan harga tiket, lagipun Johor tengah banjir. Nak raya lagi, berat juga harga itu, kata Jorizal Ali. Dengan situasi semasa yang agak mencabar, ramai fans berharap pihak penganjur mempertimbangkan penurunan harga tiket atau buat langkah lain agar lebih ramai penyokong dapat hadir menyokong Harimau Malaya dalam perlawanan penting itu. Skuad Harimau Malaya pastinya memerlukan sokongan pemain kedua belas di belakang mereka dalam memastikan skuad kebangsaan mampu memperoleh keputusan positif. Mengulas perlawanan untuk malam ini, kemunculan dua individu dari Australia pada aksi Malaysia menentang Nepal yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa mencuri tumpuan. Aksi pertama bagi kumpulan F, kelayakan Piala Asia itu menjadi tugasan pertama buat pengendali baharu negara, Peter Klamovski, di laman sendiri. Beliau dilantik bagi menggantikan peranan Kim Pan Gon selaku jurulatih kebangsaan di bawah era revolusi Harimau Malaya oleh Tunku Mahkota Ismail. Ujian berbeza dihadapi oleh skuad negara selepas pasukan ke-175 dunia iaitu Nepal yang turut melantik jurulatih baharu bagi mengemudi cabaran pasukan tersebut. Matt Ross yang berusia 47 tahun bergelar pengendali baharu Nepal bermula Mac ini dan memiliki tugas besar untuk mencipta kejayaan buat The Gorkhalis. Acuan hebat bekas pengendali United FC di Emirat Arab Bersatu UAE itu semakin terselah apabila membantu pasukan untuk menundukkan Singapura dalam satu aksi persahabatan 21 Mac lalu. Peter Klamovski turut memiliki reputasi yang baik selepas pernah